Okey gang, selamat berpuasa. So hari ni aku nak share satu menu yang aku akan buat untuk aku berbuka lagi. So menu ni simple je, semua orang boleh buat. Jom aku share. Okey, menu hari ni adalah char kway teow Chinese style. So untuk char kway teow Chinese style ni dia bukan yang jenis bekuah. So dia jenis garing. Chinese style memang garing. Alright, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, yang pertama adalah bawang putih, daun kucai, toge, udang, ikut sukalah, udang saya besar kasih kecil. Lepas tu telur, cabai blend ataupun cili bawang, kuih tiaw, dan yang ni yang paling penting, kicap char kway teow. Yang ni aku buat sendiri. Nanti aku share lah resepi dah, simple je. So jom kita masak. Okay. Cara nak masak char kway teow Chinese style ni simple je. So kita panaskan minyak dulu. Ni untuk seorang makan. Okay, bila minyak dah masak, kita buh udang. Udang juga. Lepas tu dia kena cepat-cepat tau. Bawang putih. Dia kena cepat. Lepas tu masukkan cili. Kalau nak pedas lebih lebih. Okay. Setelah ini kita masukkan kuih tiaw. Kacau ya, kacau macam ni. Lepas tu masukkan kita punya kicap. Konik punya kicap. Right. Masukkan telur. Daun kucai, lepas tu masukkan toge. Siap. So siap dah kita punya char kway teow Chinese style. Right, simple lah. Tak sampai 5 minit. Alright gang, so macam ni lah kejadiannya char kway teow Chinese style.